Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per lot. So, tanpa buang masa, jom kita tengok kepada chart. Okay, so ini adalah chart Nasdaq. Nampak ni, NASDQ DAQ Nasdaq. Ini ada time frame 1 jam. So bila kita bercakap berkenaan dengan time frame 1 jam, setiap satu candle yang terbentuk ini adalah candle 1 jam. Nampak yang ni. So kita punya analisis, kita hanya fokus on time frame 1 jam, time frame 1 hour ataupun 4 hour. So antara dua itulah depends on zone yang ada. Okay, so kita nak recap balik pada analisis yang lepas, yang mana kita target sebenarnya nak buy dan juga sell Nasdaq. So kalau kita tengok structure yang telah terbentuk di sini, nampak di sini, sebenarnya di sini zone ni masih lagi fresh tau. So kalau sesiapa yang ada entry, dia memang bermain di sini dan terlajak dia masuk balik. So di sini dia berlaku noise dan juga nampak di sini dia dah buat structure pertukaran trend. Nampak di sini dia buat downtrend dan di sini ada structure pertukaran trend, dan seterusnya dia pop naik ke atas dan breakout sell zone. Sepatutnya kat sini ada satu sell zone ni waktu news, waktu market open, dan price cucuk turun dan naik, cucuk turun naik, cucuk turun naik. So waktu ni memang market tengah high volume. Dia punya liquidity dia memang waktu ni tengah kau-kau. So memang dia breakout, solid breakout, dan dia terus buat kenaikan. So setelah kejatuhan yang berlaku sehingga ke paras harga 16,000, sekarang Nasdaq sedang mula untuk mendaki semula. Okay, so analisa lepas kita memang banyak yang fail untuk Nasdaq. So untuk Dow Jones, sekejap lagi kita tengok. Tak apa, kita buat balik, jangan risau. Sebab apa, kita memang, kita punya profit kita target untuk profit yang banyak. Okay, bukan profit sikit-sikit. So kalau hit stop loss, tak apa, kita cuba buat lagi. Dan ini adalah zone yang terbaru untuk hari ini, yang mana kalau kita tengok structure downtrend telah terbentuk, dan di sini ada satu support ataupun satu base yang masih belum disentuh, dan kita mengharapkan yang price akan respect zone ini. Okay, so kita mengharapkan yang price akan respect zone ini. Seterusnya membuat satu lagi new high ke atas ataupun satu lagi breakout ke atas. Dia akan breakout zone resistance yang ni. Cuma yang buat masa sekarang adalah kita follow untuk zone yang ini dahulu, untuk zone support, untuk zone yang ini, sebelum price meneruskan dia punya perjalanan. So itu yang kita target pada hari ini. Tapi kena ingat, jika di sini berlaku zone breakout, kemungkinan besar yang dia akan turun untuk mencari zone ini tu ada. Zone ini. Okay, so zone ini kemungkinan tu akan berlaku. Cumanya buat masa sekarang kita hanya fokus on this zone. Sebab nak sampai, mungkin jika ada something happen, news yang tak dijangka berlaku, kemungkinan akan sampai. Tapi buat masa sekarang kita target untuk zone yang ini dulu. Okay, itu cerita di Nasdaq. Dan kita nak tengok cerita di US30. Ya, US30. Ini adalah Dow Jones, ini adalah time frame 1 jam, nampak. So analisa lepas kita sebenarnya mengharapkan dan kita target sebenarnya price nak terus naik lebih tinggi. Tapi price naik, yes. Waktu tu kita entry, price berada di dalam zone, dan price memang membuat kenaikan, tetapi dia tak naik lebih tinggi, dan dia dah running profit sebelum price turun semula, dan zone ini automatically zone yang fail. Tengok, yes, dia cucuk forward dan dia turun balik, dan di sini dia membuat double bottom dan price membuat kenaikan straight naik terus ke atas. Okay, so itu adalah cerita yang dah lepas. Kita dapat profit sini sekitar 38,578 hingga 39
356. So lebih kurang kenaikan di sini lebih kurang dalam 80 pip sebelum price membuat kejatuhan semula. So untuk hari ini apa yang kita target adalah kita target untuk price turun ke zone ini. Yes. Support ataupun buy zone. Kemudian kita target ataupun kita mengharapkan yang price akan terus turun ke price akan terus naik ke atas membuat new high ke atas. So itu target kita pada hari ini selepas kenaikan yang agak banyak. Candle 1 jam sebatang bermula pada harga 37621 hingga 40. So kenaikan di sini lebih daripada 300 pip kenaikan di sini sebelum price terhenti dan berhenti di sini. Okay, so kita tunggu untuk kenaikan yang seterusnya di zone yang ini. Tapi jika berlaku breakout di zone yang ini, so get ready untuk nak tunggu di zone yang ini. Nih, right? So get ready untuk tunggu zone yang ini jika di sini price breakout. Tapi apapun kita tunggu untuk market open pada malam nanti. Selalunya waktu petang kita dah nampak hint-hint dah ke mana arah tuju dia. Cumanya kita get ready untuk tunggu di zone ini dan kemudian price naik ke atas. Kalau nak pending order pun boleh. So pending order siap-siap. Kalau price hit kita punya pending order, so just monitor je ke mana arah tuju dia yang seterusnya. Okay, so saya kira itu saja untuk kali ini. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blue. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum, bye bye.